Pertama kali beraya sebagai suami, pelakon Syafiq Kyle mengakui dia berasa seronok dapat beraya di kampung halaman isteri yang juga pelakon Mimi Lana walaupun masih lagi kekok. Syafiq atau nama penuhnya Muhammad Syafiq Syamim Abdul Razak meluahkan rasa teruja apabila dapat mengenali keluarga besar isterinya sepanjang berada di Taiping, Perak. Raya ketiga sudah ke kampung Mimi. Biasalah, tahun pertama ada rasa kekok sikit, tetapi saya gembira beraya di kampung. Persiapan kami pun sederhana, tiada perancangan lain atau buat apa-apa selain beraya di rumah saya dan dia. Saya rasa yang manisnya apabila dapat balik kampung berdua walaupun beraya ketiga, bakal lebih seronok bila tengok dia beraya dengan keluarga. Tahun pertama dapat beraya bersama keluarga besar isteri, saya kenal semua anak buah serta bapa saudaranya. Dalam pada itu, Syafiq turut berkongsi juadah hari raya yang dimasak oleh Mimi, iaitu daging dendeng sewaktu pertama kali menyambut Syawal bersama-sama. Dia masak daging dendeng, resepi mak dia, tetapi tak masak banyak pun sebab kami berdua je. Jadi, semasa raya kedua dah habis. Memang sikit sangat.